Ini 3 dark psychology trick yang boleh buat fikiran seseorang tu tak tenang berhari-hari. Dan ramai tak perasan benda ni sebenarnya teknik kawalan halus minda. Trik yang pertama, kalau dia minta maaf, jangan jawab, tak apa, tak apa. Wanita yang faham dark psychology, mesti dia akan jawab macam ni. Saya hargai permintaan maaf awak. Tapi tolong ingat apa yang berlaku ni. Ayat ni nampak lembut je kan? Tapi kesannya sangat dalam. Sebab ayat ni boleh tanam rasa bersalah tu yang dia akan ingat lama. Trik yang kedua, bila orang berdebat dengan awak jangan react. Tapi awak pandang mata dia, lepas tu awak tengok kaki dia dalam 2 saat. Dan lepas tu awak pandang balik mata dia. Benda ni dipanggil disruption focus. Masa tu otak dia terus hilang momentum. Dan dengan tanpa satu ayat pun, masa tu awak yang dominate keadaan. Trik yang ketiga, bila dia bercakap terlalu banyak, awak biar dia habis dulu. Tapi lepas tu, awak pandang mata dia 3 saat tapi tanpa awak tunjuk apa-apa ekspresi. Dan diam yang macam ni, situasi awkward yang macam tu buat otak dia automatik cari balik kesalahan dia sendiri. Kadang-kadang diam kita ni jauh lebih menyakitkan dari apa yang awak boleh balas balik. Dan kalau awak rasa trik ni bermanfaat untuk awak, komen nak sambungannya Fi. Sebab kalau ada yang nak dengar, Fi nak sambung sambungannya nanti. Dan awak follow Fi dulu. InsyaAllah cara awak tengok manusia lepas ni mungkin berbeza. Sebab memang lepas ni, point ni Fi memang nak kupas lebih dalam lagi. Ingat, kekuatan seorang wanita bukan pada suara dia, tapi pada kesan yang dia tinggal dalam fikiran seseorang selepas dia diam yang tenang. Dan 3 benda ni baru sikit. Kalau awak nak jadi orang yang mengawal, bukan orang yang dikawal, awak kena baca buku ni. Dark Psychology and Manipulation. Edisi bahasa Melayu yang ni. Awak kena tahu strategi penuh dark psychology. Awak kena mahir semua trik yang diajar dalam ni. Semua teknik manipulasi halus, mind control yang ringan, ilmu psikologi, macam mana nak lindung diri. Semua tu dah komplit ada dalam buku ni. Dan yang best, walaupun buku ni buku psikologi, jangan risau. Ayat dia sangat mudah difaham. Dan ingat, ini ilmu tajam. Dark. Kalau awak guna benda ni untuk lindung diri, insya-Allah benda ni akan jadi perisai. Tapi kalau awak salah guna, awak permainkan orang, awak rosakkan orang, awak balas dendam guna ilmu ni, itu boleh patah balik pada awak semula. Tapi sebelum orang lain guna ilmu ni atas awak patut jadi orang yang lebih awal tahu ilmu ni macam mana berfungsi. Awak dulu yang kena tahu sebelum orang lain manipulate awak. Awak boleh save video ni, sebab suatu hari nanti, awak akan guna teknik ni.